Jom quick revision from 4 Sejarah bab 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini menjadi asas pembentukan perlembagaan dan negara merdeka. Ia ditandatangani pada 5 Ogos 1957 antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald Macgillivray bagi pihak British. Perjanjian ini menetapkan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen dan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Ia juga menjelaskan kewarganegaraan, hak rakyat, kewajipan terhadap negara dan tanggungjawab mematuhi undang-undang. Selain itu, perjanjian ini mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu, kepentingan sah kaum lain, Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kesimpulannya, perjanjian ini menjadi asas penting kepada negara merdeka. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.